So hari ni aku dekat JB. Mesti kau tertanya-tanya, balik kampung ke Kal? Ya, satu balik kampung. Yang kedua, kenapa aku datang dengan seketul kidran? Aku tak bawa kereta aku bawa kereta kit. Tapi kereta kit tak tahu kat mana, jadi kita tengok balik. Hari ni punya episod kau kena tengok sampai habis. Sebab apa? Untuk for some, dia akan kata apa yang kita nak buat ni dia akan jadi macam abang punya type. Tapi untuk 2026, kalau kau tanya aku, dengan teknologi yang kita ada, dengan hasil kekemasan finishing yang kita boleh buat, kau ingat kereta GR Yaris aku, kita dah convert lampu depan standard LED reflektif tu, yang tak berapa terang tu, macam mana kau boleh lalu sini, kita dah convert dia jadikan projector. So hari ni kereta kidran, aku nak cuba something new. Yaris dah buat, tapi dekat Honda City tak ramai lagi yang buat. Ada kawan-kawan kita yang dah buat. Kita nak convert daripada lampu stok jadikan lampu projector macam Co-Plus punya version. Yes, dekat mana? This is it, BX Auto Group. Dan aku sangat terkejut dengan kedai di sini. Kau kena tengok guys, kau macam masuk dunia yang berbeza guys. Kau faham tak? Okay, jom kita masuk sama-sama ni tadi Amoy ni aku dah jumpa. Daripada patung dah jumpa orang yang betul dia kat dalam. Nanti kau nampak. So kedai dia, so kedai dia punya cantik, punyalah handsome dengan all the lightings, all the decoration and so on. Aku tak expect. Aku sangat-sangat, oh kit, ini delivery bay kit. Belah belakang untuk kereta keluar. So masuk kat sana, keluar kat sini. Kalaulah kedai detailing aku kit boleh dapat macam gini, InsyaAllah one day. Korang semua yang tengok video ni doakan Mungkin video ni dalam pada masa 3 minit, 4 minit yang pertama, sama-sama doakan semoga Kakal dapat pakai kedai macam gini. Ini pun semua pakai wall panel. Wih, wall panel stainless steel. So maknanya overall kedai dia ni dia dah total renovate. Total. Tapi ni kat bawah. Okay, apa pun kita cerita pasal kereta kit dulu. Kejap lagi aku bawa korang naik atas. Kita tour sikit kedai dia. Ini ialah City GN2 GN5 hatchback. So sama, lampu depan boleh kongsi. Tapi untuk spek Honda City, ada yang datang dengan lampu LED, ada juga yang datang low spec dengan lampu projector. Betul? Yang color kuning, color orange, something like that. Betul? So ini kira high spec yang kita. Dia datang dengan model RS, V dengan RS. Kalau aku salah aku minta maaf. Tapi inilah lampu asal dia. Bukan nak kata tak terang, terang. Tapi kita dah boring dengan looks yang macam ini. Kita akan cuba tunjuk apa benda yang kita boleh buat dengan lampu stok ni, nak jadikan dia macam mana. Contoh R35 ni, aku rasa R35 ni dah siap kot. So stock lamp untuk R35 bukan begini tuan-tuan. Ni dia sampai dah masukkan logo BX Performance LED dia kat dalam. So dia dah pakai 3 jenis projector. Ni aku percaya 1.5 inch. Sebab kalau 3 inch besar, so betul lah 1.5 dengan satu lagi dalam tu aku tak pasti apa. Dia macam jenis yang dual sphere kat dalam tu. Tapi macam tu lah lebih kurang. So aku rasa kau mesti tak sabar nak tengok macam mana rupa kita nak jadikan lampu Co-Plus ni, nak jadikan lampu City yang standard pekak ni jadi kepada lampu Co-Plus punya looks. So selebihnya kita biar diorang checking dulu, and then kita tengok explanation. Nanti kita boleh minta tolong anyone untuk tolong kita explain, wakil daripada BX Pro. What the fuck? Wih. Wah, Kelly, you ada dekat mana-mana I boleh bawa balik satu letak kat kedai I. Aduh. Shit. So this is Kelly, everyone. So Kelly I believe the sales here. You're doing the sales, right? Betul. Okay, sales PR whatsoever. Jadinya Kelly yang akan tolong explain
apa tu BX? Apa yang dia buat dekat sini? Because I see various type of lights. Macam atas ni aku nampak dia stock Myvi. Cuma dia masuk Eagle Eye punya. Dia panggil apa? Ring Ring light Kita panggil angel ring lah. Angel ring. Okay, so benda tu ialah angel ring. Yang kau nampak ada satu. Itulah normally BMW punya style lah. And then second one yang attract me the most is this one. Ini apa? Ini dia ada banyak nama juga. Kita ikutlah dia punya pattern. Contoh macam yang first tu kita panggil dia Demon Eyes. Okay. Kalau yang kedua tu kita panggil Love Shape lah. So ni untuk pasang dekat lampu belakang, right? Lampu depan. Hah? Lampu depan dia lebih kurang macam yang dekat Myvi tu. Kita pasang kat depan tu. Oh, tak semestinya bulat. Tak semestinya bulat. You mau hexagon ke, you mau love ke, you mau demon ke, semua boleh buat. So macam yang ni normally on BMW. Betul? Tapi kereta biasa pun boleh pakai juga. Tapi kena tengok juga. Okay. So you boleh custom apa jenis kereta? Betul? You name it. Betul? Old school, classic car. Betul? Okay, faham. And kalau kita nak kata price range, dia starting macam mana, up to berapa, ke tak ada limit? Dia tak ada limit lah. Kena tengok you mau custom macam mana. Kalau paling basic punya, start dari 700 lebih lah. Basic is contoh macam mana? Contohnya macam dia letak ring saja. Satu. Untuk Piece. kiri kanan. Oh, 700 spare. Betul. Oh. Tapi itu wajib ada projector, right? Betul? Kalau yang tak ada projector, dia boleh buat light bar macam ni. Macam yang Camry buat ni. Which one? Light bar dekat bawah. Oh, this one? Betul. Ini semua kereta boleh buat. Tak kisah you ada projector ke tak ada projector ke, semua boleh buat. Tapi dia tak ada macam dia punya casing, tak ada? Tak ada, dia memang macam ni saja. Memang raw lah. Betul. Sebab ini iPad punya dia ada macam ni. Bukan ini pun ada juga. Kita ada dua jenis, satu light bar, ini kita panggil crystal eyes. Okay. And even on side mirrors. Betul? Side mirror ni dia ada signal function lah. I mean, kita kena bagi kita punya the stock one, you custom or no? Bukan. Benda Ini yang brand new punya. Ikut model kereta. Betul. Tukar one to one. Betul. So inilah yang itu hari masa kita buat dekat BIOS, this is it. Yang korang banyak kali sangat tanya, apa benda yang kita tukar, benda ni boleh ditukar. Semua kereta, right? Ke tak semua? Tak semua. Ada certain kereta dia tak keluar lagi Okay, cover. macam for some Continental, BMW Merc lama, I see dia bukan clear lens macam ni tau. Kalau you perasan. Dia kaca punya. Dia macam kaca. Kalau kaca punya biasa tak ada. So kalau yang macam old school sangat punya tak adalah. So replacement parts ni only works for plastic normally. Betul. Okay. Kecuali wajah dengan wira. Wajah dengan wira dia ada gelas punya. Dia punya risiko dia untuk air masuk memang akan ataupun tidak. Tidak, melainkan dia punya lampu ada masalah lah. Contoh macam dia punya lampu sudah masuk air, lepas tu dua kawan. Dalam dia kalau dia belum kering, dia ada risiko dia akan masuk air, tapi lama-lama nanti dia akan okey. Dia kena kasih dia punya air kering betul-betul, nanti dia okey lah. So maksudnya lepas siap, kalau tiba-tiba dia terus pergi car wash, dia masuk wap air, biarlah. Nanti Betul. tu concern lah. Kena tengok lah, kalau dalam satu hari dia boleh hilang, kira okey. Okay. Jangan Kalau tak sampai hilang-hilang, that's a problem. Sebab sekarang kereta Conti pun original banyak juga watermark. Dia biar masuk air kan, masuk wap. Itu wap tu dia kira biasa, jangan sampai dia ada air drop, air yang macam water drop lah. Dekat dalam. Faham. Ada this one project, I'm doing this BMW E38, okay, kereta lama. Okay. So normally BMW are famous with the angel eye whatsoever Betul, lah kan. betul. So tapi stock lamp tu tak ada. So Betul. kalau I nak ada, Okay. apa yang I boleh buat? Apa yang I kena buat? Sebab lampu tu tak ada projector. The stock one is using bulb. Kalau BM dia kena tengok, dia macam kalau E399 tu dia boleh terus buat ring, tak payah projector pun tak apa, sebab dia ada size dia. So tu yang 700 tu, kiri kanan. Itu 1000 lebih lah, 1000 lebih. Lah. Betul. Okay. Tapi kalau daripada tak ada projector, I kena install projector dulu. Betul. Baru masuk this one. Betul. So benda tu akan jadi cost berapa? Kalau untuk projector kita starting price 1180 Satu. untuk kiri kanan lah. 1180 and then tambah lagi this one. Betul. For price. Kalau you ada buat projector, kita akan kasih for price. Buat semua sekali dalam 2000 lebih lah. Okay. Alright. Betul. I tengok for some people dekat US, diorang ada custom diorang punya rear lamp, tail lamp. Okay. Dia masukkan macam Okay. benda tu tak boleh buat. Benda tu boleh buat lah, tapi dia ambil masa yang panjang. Lagipun dia kena ada mesin. So untuk tail lamp, apa yang you boleh custom basically? Biasa kita custom banyak RGB lah. RGB saja kita custom. Kalau yang macam ada design-design tu, dia memang sudah siap datang. Okay, macam yang you display ni, apa yang customnya? I mean, sekali pandang nampak macam OEM lah, macam tu lampu golf kan, macam standard je sama. Apa beza dia? Okay, untuk golf ni kena tengok. Kalau certain orang dia golf original memang macam ni kan. Tapi dia ada warna smoke.
dia punya signal dia ada warna lain, ada warna clear, ada warna smoke. So certain customer dia mau warna smoke, dia akan ambil OEM punya lah. Untuk ini bukan kita yang custom tapi dia memang sudah siap punya. Oh, ni ready made. Betul. Yang macam ni kita custom RGB. Original dia warna merah saja. Betul. Okey. So kalau macam ni berapa harga? I mean dah siap. I mean customer datang mesti replace one to one kan? Betul. So berapa harga kalau macam Kalau ni? ini satu set 1,900 lebih. Oh 1,900. Almost 2,000 lah. Betul. Interior tak ada buat? Interior ada dekat dalam. Dekat dalam. Ni kita panggil apa lah? Ini kita panggil Starry Sky Roof. Starry Sky Roof. Ni yang banyak Alpha. Dia universal kereta lah, semua kereta boleh buat. Oh. Tak kisah you kereta apa. Ini pun berapa harga lah? Ini kalau kita buat 5,000 lebih sampai 6,000 lebih. Mahal. Sebab ini dia ambil masa panjang. Berapa lama? Ini paling minimum pun 3 minggu. 1 bulan tau. Sebab dia kena cocok satu-satu. Kalau macam you tengok kedai lain buat kan, dia akan tajam. So benda ni dia pakai bateri kereta punya power lah. Betul. Apa lah? Betul. So we need to upgrade the battery punya size ke no need? Tak payah. Pakai balik saja. Dia compatible lah. Okay. Macam-macam jenis lah. Betul. Yang macam you cakap tu ambient light tu dekat atas lah. Ini yang ini kira macam untuk kereta Saga je yang boleh pakai. Saga? Ini kereta Saga boleh pakai. Yang atas tu Myvi punya. Yang ini Asia punya. Dia macam special lah untuk diorang punya kereta saja. Kereta lain tak boleh pakai. Kita ada dua jenis lah. Satu yang special use, lagi satu yang universal. Universal tu tak kisahlah you kereta apa, yang penting you punya pintu tu boleh selit, boleh pakai lah. So kalau macam ni berapa harga kalau it's a set? Kalau yang macam ni untuk special use punya lah 1,000 lebih. 1,000 lebih? Kalau untuk yang universal punya dia murah sikit, 800 lebih sampai 1,000 lebih. Tapi universal tu dia macam tak fit properly lah. Betul. Dia nampak line lah. Dia macam ni lah. Satu line macam tu je. Dia tak ada design. Kalau yang ini side step. So this one pun ada? Betul. Ini side step. Ini custom lah. This one using acrylic kan? Betul. Is it acrylic right? Betul. Oh. Ini you boleh custom. Ini apa-apa kereta boleh custom? Boleh. Kereta-kereta baru EV, e-mas ke Boleh. apa ke boleh buat lah. Boleh. Oh, okay. You boleh letak, you mau letak nama sendiri ke, nombor plate ke, semua boleh. Nama sendiri also kan? Boleh. Ini boleh ubah. Okay, so kalau ini harga dia untuk 4 piece satu kereta? 500 lebih. Itu kalau yang 4 piece, kalau kereta yang 2 doors? Dia sama harga sebab dia lagi panjang. Oh ya. Ini lampu kecil lah? T10? Ini lampu kecil lah. T10 pun you buat sendiri lah? Ini kita buat sendiri lah. Ayo, terang sendiri. Signal semua ada lah. So this one is universal right? Ini dia ada size juga. Ya. Kebanyakan kereta boleh pakai lah. Terang gila siap. Also kalau diorang just datang sini nak tukar bulb reverse pun boleh lah? Boleh. Berapa ringgit? Kita punya reverse bulb dalam RM85 sampai 118. Oh, tak mahal sangat. Ini kalau kita beli Osram or someone pun harga lebih kurang tau, 40-10 to be honest. Betul. Okay, lampu kecil, lampu reverse, lampu dalam T10 lah. T10 mostly banyak guna dia. Betul. And then barulah signal lamp ke, brake lamp ke. And siapa dah tukar lampu Alvino yang custom, korang kena pakai mentol merah ni. Mentol merah untuk korang punya brake lamp. Sangat-sangat function. So now kita explain pasal kit punya barang. Macam mana rupa untuk the city punya plus version. Ada kat luar. Boleh. Right, so this is the product yang mana kita nak install dekat dalam lampu CTGN tu. Basically, somewhat Coplus punya looks lah senang cerita. Sebab dia yang pakai, ini 3 inch, 1.5, ini kita panggil apa lah? Ini 1.5 juga, cuma yang you punya spec ni kita kasih you 3 low bin dengan 5 high bin. So maksudnya bila dia nyala, 3 ni dia akan nyala. Okay. Lepas tu 2 ni dia high bin saja. Ini kenapa dia punya ni lain Ini rupa? dia ada high bin dia lagi kuat sikit berbanding dengan yang biasa. But then high bin nanti 2 ni je. Ni kan tak? Ni ada high bin juga. Oh. Dia ada 5 high bin, 3 low bin. Oh, so bila high bin 5 menyala? Betul. Super bright lah. Betul. Okay. Faham. Dia boleh ikut lah. Customer dia mau 55 ada low bin, 55 ada high bin pun boleh. Alright, so for the brackets belakang, ini metal I believe. Betul. This is besi, bukan Betul. 3D print.
But then the design comes from 3D print lah. Ke macam mana you buat this casing? Ini biasa dari China lah. China dah kita ada kilang, nanti diorang akan buat. So nanti diorang post lah. Oh, so this one nak kira macam PNP lah. Betul. Terus pasang balik. Betul. Cuma wiring saja kita kena buat. Okay, Tapi dia tak ada 100% plug and play lah. Sebab ini pun kita kena adjust dia punya angle semua. Oh. Okay. Oh, so that's why you perlukan. So sebenarnya kereta kit kita perlu buat masa dalam 2 hari. Betul. 2 hari Paling tu pun cepat. 2 hari tu pun Kelly cakap paling cepat. So I'm surprised lah. Aku ingatkan macam kita datang 4 jam boleh siap, sebenarnya rupanya tak. So kita orang kena stay over dekat JB for 2 days at least lah. Paling cepat 2 hari untuk disettlekan lampu ni. Because aku faham proses nak menjadikan benda ni. Yes, lepas dah siap pasang pun the testing punya proses tu it takes a lot of time juga. Tak ngam kena buka balik, kena adjust balik dia Betul. punya ni kan. Betul. Tapi ni semua 5-5 boleh adjust. Boleh? Mana adjuster dia lah? Diorang adjust pakai skru. Macam you tengok kan. Dia ada skru dekat belakang ni kan. Ni, sini. Nanti diorang akan adjust lah. Dekat sini dia ada skru kecil-kecil pun boleh adjust juga. Oh, ni semua function? Ni semua function. Oh, bukan skru untuk pegang dia, bukan. Bukan. Ini untuk adjuster lah. Betul. Kalau skru pegang tu dekat sini. Ini pun boleh adjust. Hmm. So dia punya bracket dia dah buat ada free play sikit untuk kita main lah, atas bawah, kiri kanan. Okay, faham. So I'm looking forward macam mana nak tahu hasil rupa dia dekat dalam CTGN. For the price wise, normally untuk diorang custom benda ni, for city hatchback ke apa-apa city lah. So dia punya cost dia kira starting from what? Kita tak kisahlah kereta apa. Yang penting kalau dia modify 5 biji macam ni, matrix semuanya, starting price 3,000 lebih sampai 4,000 lebih. 3,000 lebih, 4,000 lebih pair. Untuk kiri kanan lah. Dapat 5. Betul. Murah lah. Dapat 5. I thought it's somewhere 6,000 something, tak? Tak sampai Tak sampai 5,000. Oh, tak sampai 5,000. Kiri kanan. Betul. Apa yang membezakan 3,000 something to 4,000 something? Kalau yang 3,000 tu lebih kurang dia LED punya sajalah. Kalau yang 4,000 lebih dia laser. Laser dia high beam dia lagi kuat, dia tembak lagi jauh. This one lah. Ini dia bukan kira laser lagi lah. Dia tengah-tengah. LED dengan laser tengah-tengah. So dia yang paling high end ialah laser. Betul. Lepas tu bawah sekali ialah LED. Betul. Tapi it still looks as projector. Betul. Cuma cara dia disperse Betul. cahaya tu. Oh. Cara brightness dia dengan cara dia tembak jauh tu beza sikit dengan laser. Okay. So benda ni good news guys. 3,000 lebih pada aku somewhat yang reasonable punya price. Dia kalau dah up to 6,000-7,000 kita faham benda tu mahal. Tapi surprisingly rupanya dia 3,000 plus, 4,000 plus. Less than 5 lah, less than 5k. Siap kiri kanan, tapi sebenarnya masa yang diperlukan berapa lama? Paling cepat lah, kita panggil paling cepat 1 hingga 2 hari. Paling worst case scenario? Betul. Kalau 2-3 hari lah. Tapi sebenarnya kita boleh siap dalam 1 hari juga. Cuma kalau you ada masa lebih, you bagi kita boleh siap kasih cantik lagi lah. Takut nanti rushing. Tapi let's say lah kalau ada macam customer like really from Kelantan, you know. Betul, memang tak jauh. boleh nak really spend time sangat kan. Betul. So boleh, maknanya rush job tu still boleh buat. Kita boleh adjust. Okay, tapi kena bagi tahu awal, Betul. set appointment Betul. and so on. So sini tak ada walk-in basis, tak ada? Walk-in ada lah, kena depends lah. Kalau bawa biar kereta tak banyak sangat, kita boleh terima lah walk-in. Kalau tak, memang terpaksa tolak and then Betul. come another deal. Betul. Okay, alright. So aku rasa Kelly pun dah explain banyak. For all the products, kita dah tahu sikit sebanyak lah, bits by bits. The rest, this is the actual product yang kita akan installkan dekat dalam CTGN punya headlamp. Oh ya, lampu DRL tu macam mana? Dekat sana. Honda City sangat banyak problem. Dia bukan city sajalah. Yang penting kalau dia ada daylight dia memang macam ni. Oh ya ke? So this is the one. Ini sudah patah. Ini sudah patah. Saya pun tak tahu kenapa ni. Tak apa. Okay. Okay, so untuk daylight ni banyak tube orang lah. tak faham. Betul? Tube kan? Ini kita panggil tube, ini kita panggil chip lah. Tapi ada certain orang dia panggil modul lah. So untuk daylight ni banyak orang tak faham juga sebenarnya. So this module built in dekat dalam lampu. Betul. Kita tak nampak. Dia akan nampak lah. Oh, kita Dia boleh kena tengok juga kalau ada kereta punya dia dekat dalam. Ada yang dekat luar. Okay, so kalau macam Honda City normally dia dekat dalam ke luar? Itu saya tak ingat bos. Ini yang kita kena replace. Tak. Okey, dia macam ni. Kalau untuk daylight ni kan, contoh macam kita tengok kan, dia ada 2 benda. Dia ada tube dengan dia ada chip kan. Biasa yang first kita replace mesti daylight tube dulu. Okay. Ini daylight chip ni dia tak 100% kena ganti. Kalau dia original okey, function dengan dia tak kuning sangat, kita pasang, dia jadi putih, okey lah, tak payah ganti.
So dia memang ada dua jenis design or memang dia macam ni? I mean this one ada, you know, like ada design kan? Oh, ini G30 punya. Oh, faham. Kalau motor city punya dia tegak, tapi dia sama saja macam ni. Okey, faham. Kalau macam dia punya, okey, kalau contohlah macam dia punya chip ni putih sikit kan. Ini semua dia punya ring tu ada kuning sikit. Jadi kita ganti ring sajalah. Okey. Oh, so ring yang boleh jadi yellowing? Betul. Oh, tak semestinya modul tu rosak? Betul. Melainkan you punya daylight tu dah terlalu kuning sampai dia macam terbakar tu, itu daylight chip memang kena gantilah. How to know? How to know yang whether only tube yang rosak or modul dah rosak? Boleh tengok dari mata juga sebenarnya. Oh, ya? Betul. Boleh tengok dari mata. Sebab sometimes contoh lah. kalau macam Honda City punya problem dia orang hanya jadi sebelah tau. Dia tak, dia kan, normally dia akan kuning sebelah dulu, one pair dulu, one side dulu. Betul. Lepas tu nanti lama-lama baru ikut. Kalau mau tukar satu side pun boleh. Cuma kena terima dia punya warna mesti berbeza. Kalau after tukar dia mesti putih. Okey. So nanti dia akan compare dengan sebelah yang okey punya, nanti sebelah punya dia jadi kuning sikit. Okey, faham. Jadi So macam dia punya mekanisme dia macam ni je sebenarnya. betul. Lepas tu kalau daylight tube dia bakar macam ni, dia akan jadi kuning lah. Ni suara kira bakar juga. Okey, so yang terbakar ini, bukan ini. Betul. Oh, bukan modul. Kadang-kadang kalau dia bakar, dia kan cair kan, dia panas. Ya. Jadi dia punya chip ni akan melekat kat sini. Jadi benda ni pun kena ganti juga nanti. Okey. So normally for this one punya replacement cost berapa ah? Depends pada kereta lah. Okey lah, Paling let's say Honda City lah. murah, Sebab I selalu nampak Honda City yang kena. kalau Honda City 1,000 lebih lah. Oh, mahal juga. Untuk kiri kanan. Kalau mau, Module and the tube betul. comes together. Betul. Kalau mau jimat, boleh modified. As in? Modified tu macam kereta Faris lah. Okey. Okay, dia punya daylight tu jadi RGB kan. Oh, Dia boleh modify macam itu tu. lagi murah. Itu murah lagi. Oh, modified lagi. Ini kalau buat City hampir 2,000 juga. Kalau yang tu tak sampai 1.5K. So that's why diorang terus go for RGB. Betul. Kadang ada orang suka standard. Betul, make sense. Yelah, sometimes diorang tak nak modified pun lampu tu. Betul. Cuma dia dah nampak dah yellowing, dia nak Betul. tukar benda tu saja. Betul. Okay, tapi quite a price juga. Sebab kalau korang terus cari lampu tu second hand ataupun baru, cost berapa kira? I think 3,000 plus kan? Kiri kanan. Tapi bukan original dan bukan baru. Itu pun satu isu Betul. juga. It could be jadi benda yang sama. Betul. Even Macam you mana replace. pun repair dia lagi murah. Faham. Okay. It's just that what to show you guys yang ini dia punya waiting launch. Perfect. Ini kalau kita daripada Kelantan kena tunggu 2 hari, tak payah tidur hotel pun tak apa. You can just stay here. You tidur sini pun sangat comfortable. Best dia. Right, so let's go to the bawah. Kita tengok bawah apa cerita. Kan? Boleh? So yang korang tengok ni adalah cara pemasangan. So macam mana kita nak masukkan yang LED yang baru yang 1.5 inci ni ke dalam lampu original kita. So dia akan panaskan dekat dalam ni dalam sejam untuk buka casing clear yang kat depan tu. Lepas dah buka casing clear tu, dia akan dismantle everything yang ada dekat dalam lampu original tu lah. Ni lampu yang selalu kuning, nampak ni. Yang selalu kuning lampu bawah ni. So apa yang Kelly cakap tadi, biasanya lampu kuning ni dia masalah dekat sini dah terbakar. Biasa dia tukar rod ni je. So kita akan try buat fitting, sebab yang ni custom lah. So setiap bracket yang ada, dia bracket standard. So bracket tu sebenarnya kat lampu city kau orang boleh adjust tinggi ke rendah ke. Bila yang standard, bracket dia tinggi lah. So kita masuk yang aftermarket ni, so adjust bracket dia bagi rendah supaya dia boleh lock benda tu yang lampu yang baru. So nanti kejap lagi aku tunjuk kat korang bila dah siap masuk dalam casing lampu original Honda City.
Right, good morning. Hari kedua tuan-tuan. Hari kedua kita orang sebenarnya tidur hotel nearby je sebab kereta kena tinggalkan sehari. Jadinya untuk aku ni kan kawasan Taman Gaya ni kan, Taman Gaya dekat Tebrau ni. Kalau aku nak duduk hotel dekat Bandar macam kita selalu duduk, jauh. Jadinya aku tidur hotel kat sini je. Dan aku dengan Kit tak sabar nak tengok macam mana. Oh, kereta dah parking kat situ. Aku rasa hari kedai dia tutup kot. Ke buka? Tak orang Mungkin lah, pagi sangat kot. So, bismillahirrahmanirrahim. Semoga usaha kita datang ke Johor Bahru. Driving 300 kilo lebih, berbaloi. Wish, tapi dah ada stiker lagi. Wah. Okey, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kau dah ready belum? Yakin? Ting 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 ting. Lawa lah gila. Wih, dah macam FE. FE lampu Alpharec. Dia nak compare dengan Jazz GK punya Co Plus? Tak. Dia lebih kepada macam Alpharec. Alpharec CV FE FL5. Cantik tu Kit. Oh, tapi lens ni tak tukar. Lens pakai balik. So jadinya okey. So next aku rasa kalau kau nak improve, kita kena improve dekat lens. Tapi tunggu dah teruk lah, berkeladak ke apa, nanti baru kita tukar. Kita test lampu dulu. Aku tak sabar nak tengok. Bismillah. Oh. Okey. So ni lampu kecil yang menyala, ada 3 projektor. Kiri dengan kanan. Kalau high beam, wish, high beam kau dah macam Yaris aku duk. Gila lah. It's very pointy one. Okay, so bila kita high beam menyala lah ke 5-5. Dan aku nak tengok dia punya dalam wiring. Macam mana dia buat wiring ni? Oh, aku rasa mungkin sebab City harness banyak kot yang original yang tak pakai. So semuanya okey, contohlah daripada standard lampu ada 1, 2, 3, 4 mungkin 4 soket, tapi sekarang bila kau dah pakai macam gini, dia dah keluar jadikan satu je main soket. So jadinya banyak yang tak pakai dan dia kena terus delete masuk yang dekat sini. Yang atas ni pun dah tak pakai dah ni aku rasa. Atas ni apa? DRL Oh. Yang belah sana pun sama. Okay, so perbezaan antara kalau contoh lampu kau dengan lampu Yaris sekarang ni mungkin pasal benda ni je lah kot. Kan? Sebab Yaris soket dia tak banyak sangat yang stop. City, Jazz, betul. Sama macam ni. Tapi overall cun. Sangat-sangat cun. Belah dalam kita tak payah nak fikir sangat lah. Mungkin kita ada cara lah untuk macam mana kita nak buat solusi. But at the end of the day, yang kita nak ialah ini dia tuan-tuan. So at least Honda City, kalau korang memang tak tahu dah nak pakai lampu apa sebab korang tak ada aftermarket punya parts yang berkenaan lampu depan. Lampu belakang mungkin banyak. Tapi lampu depan, so salah satu benda yang kau boleh considerkan ialah ini dia. Install projector. Sebab lampu standard City bukan nak kata tak terang. Tapi cuma benda ni untuk improve kau punya lighting dan juga improve kau punya looks. Aku percaya kat luar sana ramai kawan-kawan kita yang suka main auto show, yang always go for events and so on. So aku tahu korang nakkan kelainan untuk kereta City korang sebab korang tak tahu lagi apa benda yang nak buat. So inilah dia tuan-tuan. Dan aku nak personal vouch for BX Pro sebab harga reasonable. Aku mati-mati ingat 6-7 ribu, tapi dia rupanya starting price dalam 3 ribu something kan. 3 ribu ke 4 ribu je. Dia tak akan sampai 5 ribu pun untuk kau siapkan kiri dengan kanan. So okey lah, kau tak perlu nak overspend. Kalau contoh kau nak beli lampu Alpharec USA untuk FL5, untuk FL5, FE, FL1 kau kena spend lebih kurang 5,500 ataupun 5,900 siap pasang 6,000. Memang benda tu produk daripada USA, tapi at the end of the day kilang dia kita semua tahu dekat mana. Betul, tak perlu kita mention kat sini. So sama juga dengan sini. Benda ni kalau misal kata dah jual ready made, made in Taiwan, made in China, korang tetap akan beli. Masukkan satu logo, pop. Tapi apa yang kita kena bangga ialah it's a locally made. It's a local brand, BX Pro, yang diorang sendiri hands-on buat segala-galanya. Dan korang tak perlu nak risau sebab apa? Bang, nanti saya nak jual kereta balik macam mana bang? Sebab ni kan ada harga bla bla semua. First, ada dua cara. Satu, kau boleh jual dan kau trade in. Maksudnya, aku ada City, kau ada City.
aku dah pakai lampu ni, aku nak jual kereta, aku nak stop, kau nak beli lampu ni. So kita swap, kita kena swap tambah duit. Itu nombor satu. Yang kedua, kalau betul kau memang tak nak swap, tak nak apa, kau tak jumpa lah macam mana cara pun, kau boleh take out this whole projector and then kau boleh masukkan balik dia punya LED punya reflector tu. So yet again, thank you so much kepada Kelly, thank you so much Big Boss, BX Pro. And aku nak ada satu special macam biasa, mana-mana company yang kita collaborate, mana-mana company yang kita buat, aku akan sentiasa minta promo code ataupun discount for you guys yang mana-mana betul-betul follow kita punya channel, yang betul-betul tengok dan nak buat apa benda yang kita nak buat sama-sama. Yes, kalau korang spend RM1,000 ke atas, korang akan dapat 8% discount. Kau cuma perlu bagi yang ni best sikit sebab dia punya promo code dia. Tapi kau jangan fikir buruk pula. Kartel VIP 8. Ong. Huat Okey. Jangan fikir bukan-bukan. Sebab aku pun tak minta promo code yang begitu, memang dapatnya begitu. Tapi bagus, aku kaji Ong punya number. So let's go guys. Nanti ada promo code dekat bawah, ada nombor telefon, contact person BX Pro, aku akan bagi sekali. Korang datang sini ingat, cari Kelly yang akan explain kat korang A sampai Z. Dan aku percaya korang banyak dengar apa dia explain daripada mula video sampailah habis video betul. So kita orang nak jalan dan kita orang nak terus test drive malam ni, tengok macam mana atas highway. Jangan risau sebab masa Yaris terlampau banyak sangat yang cakap, bang lampu ni tak silau ke bang, orang depan tak marah ke bang. Brother, nampak kat ujung tu, dia orang memang dah set lux leveling. Kau faham tak? Leveling lampu tu dia orang memang dah set. So jadinya kalau aku on, kau tak perlu risau. Nampak? Dia masih lagi di bawah level yang dia yang tinggi, yang ni. Ini tinggi, ni high beam. Nampak tak perbezaan line dia? Ni tak ada lampu, ni ada lampu. Nampak? Dia masih stick dengan line tu. And then high beam barulah tinggi. Mana ada orang jalan high beam all the time macam ni? Logik akal lah brother. Betul? So tak perlu risau. Dah diorang company lampu, diorang mesti dah fikir dah benda tu. Okay? Dan bestnya benda ni boleh custom dekat semua jenis lampu. Dan bukan sekadar projector. Kau nak masuk angel eye, kau nak masuk ring, kau nak masuk apa whatsoever, kau nak buat RGB, custom lampu belakang, semua boleh. BX Pro, Johor Bahru, Tebrau, number 1 guys.